hutang tengku daripada UMNO Perak itu. Ya, ada tu Bukit Gantang dan parti-parti ya, orang-orang yang penyokong dia semua yang bilangan yang besar lah. Tapi utara Perak yang diketuai oleh Ghazali Jawi bangun dan mentang balik Perak dari Bukit Gantang dan diri teguh di dalam UMNO. Dalam itulah yang perpecahan Perak UMNO pada akhirnya mereka keluar daripada UMNO yang dipimpin oleh Bukit Gantang dan semua masuk dalam UMNO kita ini. Perasaan saya ialah satu perasaan yang gembira besar. Saya rasa inilah satu kemenangan yang utama sekali. Karena UMNO Perak itulah UMNO yang kuat sekali, yang paling kuat. Dan apabila mereka semua menyalahi saya tahu UMNO sekarang ini akan meningkat pada tingkatan yang kedua, iaitu perjuangan kita. Jadi masa itulah, selepas hal itu, kita dah bersetuju bekerja sama dengan MCA, bersetuju bekerja sama dengan MIC, itu tingkatan yang 3. Jadi, dapat kita kumpulkan semua bangsa yang dalam Malaysia, supaya bersatu padu. Dan telah bersatu padu dan terima ketuaan saya ini, dan saya rasa adalah ini menjadi satu kegunaan yang besar. Satu ajimat yang besar, saya tak boleh duduk diam lagi. Dan ajimat ini melainkan guna sehabis-habis jauh yang saya boleh gunanya. Dengan kerana itulah, apabila habis pilihan raya tahun 55 atau 54, saya lupa pilihan raya yang pertama, kita dapat kemenangan yang gilang gemilang dengan kehilangan satu kursi saja. Jadi terus saya mendesak kerajaan British supaya menentukan merdeka Kedah Melaya ini. Dan memang kerajaan British tidak ada niat nak bagi merdeka kepada kita ini. Karena ini satu negeri yang kaya. Satu negeri yang sifatkan boleh menjadikan koloni dia selama-lama karena ini negeri perbilangan bangsa. Mana boleh bangsa-bangsa yang 3 yang jauh antara satu sama lain boleh menyatu padu. Jadi dia tak sangka berjadi. Kerana orang Cina dah menyatu padu dan dah dengan kita dan orang India pun sama, dan saya minta saja raja-raja pun sama juga. Jadi ingat masa Raja Johor, dia Sultan Johor almarhum dulu tidak mahu merdeka. Saya ada di dalam masa birthday dia dengan Dr. Ismail. Jadi Tun Razak, harga birthday, ramaian birthday dia, saya keluar tarik diri. Jadi tetap dia merdeka. Ya, dia pasal dia mentang merdeka. Dia kata kita merdeka, Cina dia makan kita. Itulah dia kata, saya tarik diri lah. Boykot dia punya fungsi semua. Masa tu Datuk Syed jadi Perdana Menteri Farhana. Dan lepas daripada itu, saya tetap kata merdeka, kita mesti tuntut. Karena tidak boleh kita lengah-lengah lagi. Dan kelengahan itu, apa yang kekuatan yang kita capai boleh hilang, boleh rosak. Jadi dengan kerana itulah yang kita tetap kerajaan British memberi kita merdeka. Jadi kerajaan British tak mau bagi. Kalau tak mau, masa tak mau bagi itu, saya ambil keputusan tarik keluar semua ahli-ahli kita daripada segala majlis. Daripada majlis tingkatan Legislative Council sampai majlis bandaran. Semua tarik. Mereka seorang di Pulau Pinang tak mau keluar. Jadi tak apa, semua dah setuju. Jadi masa British tengok kita mean business katanya, dia makna kita nak sungguh-sungguh, dia minta saya jumpa dengan dia, High Commissioner masa tu, McGilvray, dan minta jumpa atas kapal alert. Jadi Dr. Ismail dengan saya dengan Tun H.S. Lee pergilah atas alert, jumpa pukul 11 malam. Pukul 11 malam saya berjumpa dengan High Commissioner McGilvray, dengan Hogan itu Attorney General dan Chief Secretary. Saya tak silap Robertson. Bagi pihak saya Dr. Ismail dengan Tun H.S. Lee. Dari situ kita ambil keputusan more liberal use of mereka masa election kita. Dia benar
Dan kita mau nak berunding dengan kerajaan British kenaan dengan merdeka. Jadi dia bersetuju akan menetapkan. Kata kalau bersetuju itu saya panggil balik, semua boleh cooperate balik dengan government. Jadi kalau tak setuju, kita kena carry out non-cooperation dengan government. That's for peaceful non-cooperation. Tak ada kita nak bagi menumpah seorang titik darah pun kerana lepas kekerasan itu. Jadi kita nak lawan dengan dia dengan cara peaceful non-cooperation. Jadi itu dia bersetuju. Dan apabila dia bersetuju hal yang skala tuntutan kita pun siap sedia nak pergi ke Britain, London, nak berunding dengan merdeka kita. Tapi ada sikit kesusahan karena menteri-menteri besar, wakil raja-raja ini tidak mau berunding dengan kita. Jadi dengan kerana itu saya susah hati. Kalau kita takutnya sampai England, sampai ke London dalam perundingan ini cakap hal itu, kita cakap belai. Jadi saya nak pergi kalau semua datang sekali. Tapi tak mau naik plane, naik kapal. Jadi naiklah kapal Asia ini. Dalam masa naik kapal Asia, hari-hari kita berunding antara kita dengan British. Sampai semua dah dapat bersetuju nak cakap dengan satu suara. Kita berhenti Karachi, sekarang ni kita terbang pergi ke London. Menunjuk kecil, semua dah dapat setujuan. Masa dalam perundingan di atas satu perkara nak ada tidak British advisor. Raja lain-lain semua tak mau dah British advisor. Semuanya Sultan Johor almarhum, Sultan Ibrahim, dia mau British advisor. Dan dia telah pun pesan kepada Menteri Besar dia mengambilkan kerajaan itu. Menteri Besar dia sebut, Datuk Syed. Saya kena sebut nama dia. Dia kata, dia kata, dia nak satu dengan Menteri Besar lain. Dia kata, dan Johor pun tak mau. Biar dia kena balik, Sultan Kerajaan dia pun tak mau, dia kata. Begitu dia cakap. Satu hatilah kita cakap waktu itu. Jadi ini Alhamdulillah lah. Apabila kita dah berunding, dalam perundingan itu semua selamat berjalan dengan sempurnanya. Dan kita dapat putusan ambil bahawa kita mau merdeka seboleh-bolehnya pada 31 hari bulan Ogos. Dan di dalam perundingan kita itu saya ambil satu legal advisor atau constitutional advisor, Lord Ogmore, yang telah bekerja menolongkan kita dengan sepenuh-penuh pertolongan. Ini satu orang yang saya kenal selama-lamanya, jasa baik dia. Itulah yang benar besar yang saya boleh ceritakan. Hal ini perjuangan kita dalam untuk merdeka, dalam membinakan UMNO, satu perkara besar yang panjang. Kalau saya nak cerita hal itu ambil masa berjam-jam. Jadi membandailah cakap yang saya boleh bagi tahu. Dan dengan kerajaan yang dipimpinkan oleh Tun Abdul Razak pada hari ini, telah tentu Malaysia akan meningkat pada tingkatan yang megah dan masyhur sebagai satu negeri yang aman dan makmur. Semua rakyat jelata berbilangan bangsa. Dan bagi pihak UMNO kenalah bertahan setia dengan sahabat-sahabat kita yang telah bekerja kuat menolongkan kita. Perundingan dalam kapal perang British Alert diikuti oleh pilihan raya persekutuan yang pertama. Di bawah pimpinan Tengku, Parti Perikatan telah berjaya memenangi 51 daripada 52 kawasan pilihan raya. Bukti nyata sokongan seluruh negara kepada perjuangan UMNO. Tengku Abdul Rahman telah dilantik menjadi Ketua Menteri dan beliau telah melantik Kabinet atau Jemaah Menteri. Kelihatan Kabinet Tengku di sini bergambar dengan Pesuruhjaya Tinggi British, Tuan Donald McLeod. Sejak hari ini, Tengku Abdul Rahman dan Kabinetnya telah mentadbirkan negara dalam keadaan berkerajaan sendiri menuju ke arah kemerdekaan penuh. Perjuangan UMNO telah masuk ke satu babak yang lebih penting dan UMNO telah bersedia untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara. Persetujuan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu adalah mutlak untuk mencapai kemerdekaan. Dan satu rombongan yang terdiri dari wakil-wakil kerajaan perikatan dan wakil-wakil raja